Pada 25 Jun 2009, dunia Hollywood digemparkan dengan kematian seorang raja pop yang dikenali sebagai Michael Jackson di rumah sewanya di Los Angeles. Punca kematian dikatakan kerana overdose sejenis ubat propofol. Untuk pengetahuan korang, propofol tu merupakan ubat bius yang sering digunakan dalam dewan bedah, dan ubat tu sebenarnya mestilah dipantau oleh Dr. Anastasia. Tetapi Michael dikatakan menggunakan ubat itu sebab dia mengalami insomnia. Mungkinlah dia terasa terlampau cemas sebab waktu tu dia dalam persiapan untuk konsert dia This Is It. Pada waktu tu, Michael Jackson telah mengupah Dr. Conrad Murray dalam gambar ni untuk menjadi doktor peribadi dia. Dan Dr. Conrad Murray ni juga mengakulah dekat court yang dia sebenarnya telah memberikan propofol kepada Michael Jackson dan beberapa suntikan benzodiazepine sebab Michael tak boleh tidur. Pada hari kejadian dikatakan Michael Jackson telah berhenti bernafas. Maka Dr. Conrad Murray ni telah melakukan CPR. Tapi bila didapati yang Michael Jackson ni memang tak sedarkan diri, beliau telah membawa Michael Jackson ke Ronald Reagan UCLA di Los Angeles. Dan di situlah Michael Jackson telah disahkan telah meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2011, Dr. Conrad Murray telah didapati bersalah kerana melakukan involuntary manslaughter yang menyebabkan kematian kepada raja pop terkenal dunia pada waktu tu. Secara rasmi, sebenarnya Dr. Conrad Murray ni telah dijatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara. Tetapi tak sampai 4 tahun pun. Dalam tempoh 2 tahun je, beliau telah dibebaskan atas alasan kesesakan dekat penjara California. Dan aku pun tahu, mesti ramai yang rasa hukuman tu tak setimpal sebab dia telah menyebabkan kematian akibat kecuaian dia sendiri. Tambahan lagi, propofol tu diberikan dalam rumah, bukan dalam suasana hospital. Ada dakwaan lain yang mengatakan yang Murray ni lebih menjaga jadual dan kehendak Jackson daripada keselamatan perubatan tu sendiri. Jadi macam biasalah, apabila kepergian yang melibatkan nama-nama besar ataupun selebriti yang menjadi idola seluruh dunia, sudah semestinya lah orang kata kepergian dia tu tidak dapat diterima oleh orang kata peminat-peminat yang boleh dikatakan fanatik. Dan muncullah beberapa teori konspirasi. Ada juga yang mengatakan yang sebenarnya Michael Jackson ni tak mati, yang dia masih hidup, cuma telah ditukarkan identiti kepada orang lain. Dekat sinilah satu lagi teori konspirasi yang muncul. Ada yang mengatakan yang Michael Jackson ni sebenarnya masih hidup dan telah menggunakan imej Dave pada waktu ni. Yang bersama dengan Michael Jackson dalam gambar ni dikenali sebagai David Rothenberg. Dia juga dikatakan mempunyai hubungan yang baik dengan Michael Jackson kerana memang ada kisah dia lah. Pada lebih kurang dalam usia David ni, dalam 5 hingga ke 6 tahun, dia pernah disimbah petrol oleh bapa dia sendiri. Maksudnya dia telah terbakar lah. Kemudian dia terpaksa menjalani pembedahan. Dan apabila Michael Jackson tahu kisah Dave ni, dan untuk pengetahuan korang, Michael Jackson ni pun telah membantu Dave ni lah dan keluarga dia. Salah satu dia orang kata membayar kos perubatan lah, kos rawatan dia. Dan selain pada tu juga, dia pun banyak memberi sokongan moral kepada Dave. Kemudian pada tahun 2009, selepas kematian Michael Jackson, Dave ni kembali diundang oleh stesen TV untuk menceritakan semulalah pengalaman dia sepanjang mengenali Michael Jackson. Dan adalah spekulasi yang timbul
diorang mula mempersoalkan yang Dave ni macam agak berbeza. Dave yang berada dalam TV dan juga Dave yang sebenar. Dan untuk pengetahuan korang, gambar dekat atas ni adalah gambar Dave sewaktu di wawancara. Dan gambar yang belah bawah ni ada yang kata ini adalah Dave yang sebenar. Sebab orang, aku tak tahulah, mungkin orang ni dah terlampau fanatik. Diorang cuma membandingkan benda-benda yang lain. Okay. Ada yang kata tengok bahu pun dah tahu yang tu bukan Dave. Dah tulis satu cakap mata Dave yang dekat atas ni, yang sewaktu diundang dalam wawancara TV ni, mata dia macam seolah-olah mata Michael Jackson. Apa pendapat korang? Adakah benar mata diorang sama? Ataupun mungkin bibir dan juga hidung? Adakah semua ini kebetulan? Ataupun sekadar orang kata teori konspirasi je lah, tak pergi ke mana-mana pun? Sebab apa yang pasti, kisah Dave ni memang dah sebenarnya didokumentasikan sebelum kematian Michael Jackson lagi. Semua orang dah tahu macam mana terjalinnya hubungan Dave dan juga Michael Jackson. Macam biasalah, dunia Hollywood ni orang kata tak lari apabila dikaitkan dengan orang kata gerakan mata satu tu. Mungkin Michael Jackson, ini dakwaan, bukan orang kata bukti ataupun fakta yang nyata ya. Okey, dakwaan yang mengatakan sebenarnya Michael Jackson terpaksa mematikan imej dia yang terkenal ni, popular ni, untuk menjadi orang biasa kerana dia cuba lari daripada menjadi buruan, mungkin golongan Freemason dan juga aluminium.